Pernah tak kita rasa hidup kita ni macam tak stabil? Duit ada tapi entah ke mana. Gaji naik tapi kos sara hidup semakin meningkat. Sampai satu hari saya jumpa dengan seorang pakcik ni, uncle tu, dia pegang sesuatu yang kecil di tangan dia. Kecil saja. Tapi cara dia pegang macam dia pegang masa depan dia sendiri. Saya tanya pakcik pegang apa tu? Ini emas, satu-satunya harta yang bila kau simpan, kau sebenarnya tengah pegang kekayaan kau sendiri. Pakcik tu cerita, dulu dia pun simpan duit, tapi duit dia hilang nilai setiap tahun. Apa yang kau boleh beli pada hari ini, tahun depan dah tentu kau tak boleh beli dengan harga yang sama. Tapi emas tak tunduk pada inflasi. Harga emas jatuh sekejap je, lepas tu dia akan naik. Dan setiap kali dia naik, dia bawa sekali nilai kekayaan pemiliknya. Pakcik tu kata lagi, anak muda, kalau kau nak kekayaan berada di tangan kau, kau simpan emas. Sebab emas adalah harta yang kau boleh pegang, bukan angka yang boleh hilang. Dan ayat tu sampai hari ini masih terngiang-ngiang di kepala saya. Bila saya mula simpan emas, barulah saya faham satu perkara. Setiap gram itu bernilai. Setiap kali saya tambah simpanan, saya rasa saya tengah bina kekayaan yang sedikit demi sedikit tetapi kukuh. Sebab emas bukan untuk orang kaya. Emas adalah untuk orang yang nak jadi kaya. Emas bukan untuk menunjuk kekayaan, tapi untuk membina kekayaan. Dan hari ini kalau anda sedang menonton, saya cuma nak pesan satu je perkara. Kekayaan bukan sesuatu yang kita tunggu. Kekayaan adalah sesuatu yang kita bina dengan apa yang kita pegang pada hari ini. Dan bila kita pegang itu adalah emas, kita sebenarnya sedang memegang kekayaan kita sendiri. Mulakan dari 1 gram sebab 1 gram hari ini boleh menjadi permulaan kekayaan kita sepanjang hayat. Untuk info lain tentang emas, anda boleh follow, share dan juga like akaun saya. Terima kasih.